Assalamualaikum semua. 2 hari ni kecoh pasal Babi Hanayuh, kerana PMX yakin dengan Babi Hanayuh ni setelah dia menunjukkan prestasi yang baik di menjadi Menteri KBS dan sekarang dinaikkan pangkat untuk jadi Menteri Kuala Lumpur. Maka riuh rendahlah politik pembangkang, walaun, dan juga yang ala-ala walaun tu. Riuh rendah. Habis podcast lah, BTT lah, habis semua. Tapi tahu tak sebab dia apa? Sebab mereka risau kalau Hanayuh perform. Pulau Pinang bertambah maju di bawah DAP. Kuala Lumpur sekarang pula di bawah Menteri DAP. Kan? Bayangkan macam mana mereka ni semua tak risau kalau Kuala Lumpur bertambah maju di masa akan datang. Sudah pasti diorang akan jam untuk menyerang DAP ni. Dia dulu tuduh curi tanah. Tak juga. Dia kata DAP tak pandai, Pulau Pinang terbaik ekonominya, bertambah maju sehingga kan pemimpin PAS jirannya itu sampai tergila-gila nak mengambil balik negeri itu. Cuba bayangkan, sekarang DAP pemimpinnya menjadi Menteri Wilayah. Boleh tak kalian bayangkan kalau dalam masa 2 tahun sebelum PRU ini 2027 laporan audit akan mengatakan Kuala Lumpur peningkatan ekonomi, kemajuan yang bertambah pesat. Agak-agak macam mana mereka nak serang DAP? Itulah sebenarnya yang dia merisaukan. Sebab bila musuh mengelupur, menghentam menteri yang baru dilantik ini, pasti menteri ini akan ada kelebihannya. Sebab itu nasihat aku kepada YB Hanayuh, jangan gusar, teruskan perjuangan kamu, buktikan kepada rakyat Kuala Lumpur, buktikan kepada rakyat Malaysia, kamu memang layak menjadi Menteri Wilayah dan kamu berkebolehan dan PMX tidak salah address. Sebab itulah pihak-pihak yang iri hati ini susah hati. Bukan pasal apa, pasal takut terbukti YB Hanayuh ni boleh menjaga wilayah dengan baik. Itu aja. Tapi kalau mereka kata nak tukar dasar, nak tukar diorang bohong. Jangan percaya. 1 tahun setengah, 2 tahun tidak cukup masa untuk menukar dasar. Jangan takut. Pastikan kamu terus follow dan jejak. Tengok pergerakan YB Hanayuh, bagaimana beliau akan menaikkan Kuala Lumpur, meningkatkan ekonomi Kuala Lumpur, akan menjaga Kuala Lumpur dengan baik, termasuk juga rakyat Kuala Lumpur akan merasa lebih bahagia selepas ini. Tunggukan dan lihat. Assalamualaikum.